Kuadratik nak cari nilai X, direct guna kalkulator. Kalkulator Ramadan, day 22. Pertama, kena pastikan dia tersusun. Ada kuasa, tak ada X sama dengan kosong. Lepas tu, kena fokus betul-betul perkali-perkali yang terlibat. X kuasa 2 ni, perkalinya adalah 2. So, 2 akan jadi nilai A. X ni pula perkalinya adalah negatif 1. Nilai B kita negatif 1. Dan yang tadi X ni, itu akan jadi nilai C kita. Untuk server pump, tekan mode 3 kali. Nampak EQN, tekan nombor 1. Unknown, jangan. Kita pergi ke kanan untuk cari degree. Tekan nombor 2. Tanya, A kau apa? A-nya 2. Masukkan 2. Tekan sama dengan. B apa pula? Negatif 1. Masukkan negatif 1. Dan C pula negatif 15, masukkan negatif 15. Tekan sama dengan, dapatlah X kita yang pertama adalah 3. Begitu. X kedua kita adalah negatif 2.5 atau dia boleh jadi negatif 5/2. Macam gitu. Kelas Swiss ni pula, win dia dekat susunan nilai ABC ni dalam kalkulator. Tekan menu ke bawah, nampak tak ada equation tu? A kan? Tekanlah tolak ni lah. Pilih polinomial, pilih 2 untuk degree-nya. Nampak? Susunan dia sebiji macam persamaan yang disediakan dalam soalan. 2 negatif 1 negatif 15. Masukkan 2 negatif 1 negatif 15. Terus kita akan dapat X yang pertama adalah 3 dan X yang kedua adalah negatif 5/2. Kan sama tu. Settle.